Hello guys, welcome back to my channel. Okay geng, so hari ni saya berkesempatan untuk datang ke Glen Marie, melawat Asia RC lah. So dekat sini pun ada kedai RC juga selain daripada Axis Mall yang kita pergi beli TT01 dengan tayar warmer tu. So dekat sini ada Asia RC. Dekat sinilah tempat permulaannya Sam bermain Express. So mana yang tanya tu, bang, kit ni beli kat mana? So hari ni saya nak bawakan korang dekat mana nak beli kit. Dan hari ni juga Sam akan beli satu lagi kit untuk next tournament. Kit hari tu saya dah main tournament, so nanti saya akan ceritakan lah. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. So di Glen Marie ni ada satu kedai yang bernama Asia RC. Inilah kawasan dia. Kalau korang tahu, sebelah highway dekat tol pecah Batu Tiga tu. So ni Asia RC lah. Jom kita masuk dalam. Let's go. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hari ni kita bertemu bersama Abang Zaki. Ya. Mana? Abang janji. Hari ni saya ada tujuan bang. Apa tujuan? Saya datang hari ni. Abang ingat tak saya punya kit yang lama tu? Express 11 kan? Saya masuk tournament bang. Nampak? Nampak. Nampak? Boleh? Nombor apa? B-Man. First time. Saya dapat B-Man nombor 9. So hari ni bang, saya nak teruskan perjuangan untuk next race nanti. So saya nak ambil satu lagi kit. Abang recommend yang mana? Kalau recommend yang latest version lah. SQ11RR. RR. So boleh tengok bang Boleh. Kita go show dulu. So santai di posisi. Let's go. Okay guys. So sekarang ni depan kita ada SQ11RR yang paling latest lah bang So dia perbezaan dia dengan yang lain macam 11R bawah dia carbon. Betul? Yes, betul. So yang ni model paling latest, bawah dia aluminium. So ni dah Ada option untuk carbon dia. ada option untuk carbon lah. Banyak lah. Banyak barang-barang dia. Banyak. So kalau beli yang 11 saja nak pergi ke RR ni makan modal juga. Yeah, boleh convert tapi makan modal lah. Makan modal lah. So yang ni beli terus main lawan juga. Betul. Betul tak bang? Betul. Betul lah. Main macam mana bang? Main. Tangan. Main. Gitu. So kat sini kalau kita tengok, boleh tunjuk harga ke bang Boleh tak? So harga untuk paling latest ni yang ni lah. So kalau korang nak beli Express juga, nak buat belajar ke apa ke, korang boleh ambil yang ni. Yang ni pun baik juga ni. SQ3S ni. Ni pun baik juga. So barang dah tak banyak dah ni bang. Bang. Ramai orang nak bang Ramai. Ini kalau datang macam apa bang? Macam tu. Goreng pisang. Pisang goreng. Pisang goreng. Panas. Panas. Ni barang tak banyak ni. So kalau korang nak yang ni murah sikit. Yang ni dalam harga dia 700 lebih lah. 700 lebih lah. Pegang mana Boleh. ni 700 lebih. So korang, yang ni pun kategori sport kit. Betul? Ni sport kit touring. So yang ni R, yang ni R. Dia ada 11 biasa. Ni 10, ni 10R, ni yang lama punya. So ni yang paling latest lah. RR. So korang kalau nak beli barang-barang Express ni, kau jumpa Abang Zaki dengan Abang Azri. Abang Azri dalam tengah solat jap. Okay, so kalau nak buat pemasangan nanti, tengoklah bang. Saya nak pasang pun takut sebenarnya bang. Nak pasang pun takut. Manual board ada. Manual board ada. Nanti kita akan unboxing dalam video kali ni juga. Dan kita akan teruskan dengan pemasangan. Okay. Boleh Roger. Janji. Yes, janji. Alright. So jom, let's go. Ni kira Soul lah ni bang Soul. Mantap. Abang janji. Seorang lagi Abang Azri. Legend ni. Legend ni saya. Bagi saya Abang legend lah. Okay kan. So kalau korang nak dapatkan remote yang macam saya pakai pun ada juga kat sini juga. Noble 4 Plus. MB4. MB4 Plus. Yes. Kalau Pro ada bang?
Pro tak ada stok. Tak ada stok. Ha, Tapi kalau nak ada. Kalau boleh kita tunggu ada satu model yang baru. Noble Mix. Noble Mix. Ada satu model baru yang keluar lah. Kat sini. Yes, betul. Yeah. So kalau kau nak dapat yang ni, kau boleh datang sini. Kat sini bang, dia ada jual asing bang kan. Add-on. Add-on apa tu? Ni kalau rosak. Ya betul. Power bank kita ada spare lah untuk mana customer yang rosak. Mana power bank ada jual lah. Jatuh ke apa. Ya betul. Kat sini dah beli ni, dalam ni dah ada power bank, dah ada receiver. So kalau korang ada banyak sangat kereta, korang boleh beli receiver asing. So ni ada jual receiver saja. Dalam ni receiver macam ni juga ke? Ke yang kuning? Rasa kuning. Yang kuning. So yang ni tanpa wire lah. Okay. Harga bang? Harga untuk remote 1199. Okay. So kalau receiver saja nak tambah 179. Gitu. Power bank tu tak payahlah, jarang rosak. Power bank pun tak mahal. Tapi power bank dia bagus lah bang. Boleh charge telefon. Betul. Boleh Kan? charge telefon. Ramai orang tak tahu tu. So boleh beli yang ni. Power bank dia 169. Boleh dengar lah. Boleh dengar. Remote pun bermacam function. Touchscreen Touchscreen. Touchscreen. So mana yang datang walk in tu kita ada bagi diskaun sikit lah. Petik nama Sam. Nama Sam ada diskaun. Ada diskaun Alright lah. So kit pun dah dapat. Mama lain pun dah dapat. So jumpa di next. Kita nak buat pemasangan. Sabar kejap dalam video kali ni. Stay tune. Mantul. Okay guys. So sekarang ni Sam berada dekat KR. Apa tu KR? Kota Raja. Untuk COD satu lagi kit 3S dibeli oleh brother Afiq. So macam mana bang? Mantap. Barang okey Barang mantap. Barang mantap. So nanti pasang betul-betul, nanti kita main sama. Barang racing. Nanti kita main sama Lumba lah di track. Lomba lari track. Receiver, dah ambil receiver. Mantap. Okay bang Mantap. Motor sikit, motor Orca. Ya. Okay. So ni track KR. Abang Zuri okey? Bandi okey? Okey. Oi lah weh. So inilah track kami Kota Raja. Jemputlah beramai-ramai. Jemputlah beramai-ramai. Tak kira apa jenis kit semua boleh. So kejap saya nak balik rumah dan saya nak pasang saya punya kit dabar. Let's go. Santai di posisi. Mantul.
Okay guys, so sekarang ni kita telah sampai di bahagian nombor 10 untuk pemasangan SQ11RR. So dekat sini adalah perbezaan dia dekat low arm dan low deck lah. So ni barang-barang yang kita membuat tadi. Leceh juga ni. Penat juga nak mencari skru-skru dia. So yang ni kita dah hop up sikit barang. Macam ni kita dah tukar kepada yang titanium. Untuk diff depan ni kita dah tukar pada titanium. Kalau yang standard dia bagi besi. So kita ada hop up punya barang. Kat sini titanium. So dekat sini kita dah tukar juga U-joint ni. Kita masuk yang jenis besi spring. Kalau yang asal dia besi hitam tu, biasanya. So ni W-joint lah. So dekat sini pun kita dah tukar upper arm dia. Nut dalam ni kita dah tukar pada yang titanium. Yang asal dia besi. Dia macam ni. Yang asal dia besi. So kita dah hop up kepada barang titanium. Ni barang titanium. So ni bahagian lower arm. Lower arm ni berbeza juga dengan 11, 11R dan 11RR. So pemasangan kali ni adalah 11RR. So ni adalah lower arm double R punya. So yang ni lower arm 11 dan 11R. Ni perbezaan dia, kau tengok. Yang ni plastik. So yang RR ni dia carbon lah. So ada juga perbezaan special dia. Kalau nak tengokkan dia dari segi dalam buku ni dan pembuatan dia, yang carbon ni lebih wide lagi, lebih panjang lagi berbanding 11 dan 11R. So sekarang ni kita nak buat pemasangan di bahagian nombor 10. Kalau kita tengok dekat sini dia punya low deck. Low deck datang dekat 11RR ni adalah alloy. Walaupun dia tulis kat sini carbon back, tapi di bahagian dalam ni alloy. So yang 11 dan 11R ni carbon. So yang ni kita punya 11R. So yang ni 11RR. So sekarang ni sampai masanya untuk kita membuat pemasangan mengikut buku manual ni nombor 10. So kalau kita tengok buku dia pun berbeza juga disebabkan 11R dengan 11RR berbeza. So dia ada bagi kertas asing macam ni untuk pemasangan 11RR. Kalau 11 dan 11R adalah yang samalah. Kalau kita tengok kat sini nombor 10 dia punya macam ni lah. So kalau kita tengok nombor 10 untuk RR ni dia berbeza. Nampak buku pun dia dah bagi ekstra. Dekat kertas ni bagi ekstra. Dan banyak lagi. Macam sini bahagian sini. Dia tak semualah. Macam nombor 1. Nombor 4. Ada separuh yang sama. Ada separuh yang lain. Tapi banyak yang lain lah. So ni adalah kertas-kertas tambahan untuk double R. So jom let's go. Kita membuat pemasangan di bahagian lower deck alloy ni geng. Let's go. Santai di posisi. Mantul. Okay guys, so sekarang ni masanya ni kit. Masanya untuk kita membuat dia punya suspension lah. So perbezaan 11RR ni dengan 11 biasa ataupun 11R, dia ada perbezaan sikit lah. Dari segi dia punya panjang, dari segi dia punya color. So yang ni dia short, dia pendek sikit daripada yang 11 dengan 11R yang warna merah tu. So tu panjang sikit. So kalau kita tengok sini dia hanya 8mm. Kalau yang merah tu dia panjang sikit, dia dalam 10.5mm lah. So ni untuk 11RR. So kit pun dah cun-cun dah kat sini.
saya dah buat pemasangan. So nanti kita akan sediakan dekat bahagian elektronik. Barulah kita boleh naik setup lah, tengok macam mana. So ni dia punya rak untuk kita buat memudahkan kerja lah. So ni dia punya vacuum, vacuum untuk minyak nanti. So ni dia punya pump. So minyak kita ada Hero Seiko. So jom kita buat pemasangan. Santai di posisi, mantul. Alright guys, so ni kita selepas pump. So kita pump dan kita bagi dia punya bubble tu selama 5 minit lah. So kalau kita tengok bila kita pump dia ada bubble halus, dia naik. So kita akan buat benda ni 2 kali. Kejap lagi kita akan buang balik angin dia dan kita main shock tu atas bawah supaya bubble-bubble kecil tu hilang, sebetul-betul hilang lah orang cakap. So dalam ni absorber ni kalau ada angin, so suspension untuk kereta ni agak tak shock sikit lah. So buat dengan betul benda ni dan bagi drive dia bagi mantap lah orang cakap. So ni alat vacuum yang biasa je lah. So dia ada bermacam-macam jenis. Ada satu lagi jenis yang jenis elektrik, yang tu agak mahal sikit je. So yang ni murah punya barang. So boleh pakai, tak ada masalah. So benda ni agak penting juga untuk dalam dunia RC, untuk korang mendapatkan suspension yang cun supaya kereta korang tu dengar cakap lah. So mana yang penggemar-penggemar dan permain RC ni, korang kena wajib ada benda ni geng, walaupun barang lama macam ni. So kita tunggu dulu, kejap lagi kita akan buat kali kedua pula. Okay, nak lebih mantap. Sekali pun dah cukup, tapi kita nak lebih mantap 2 kali. Okay, mantap, santai di posisi. So sambil-sambil kita nak menunggu dia tu, bolehlah saya bercerita sikit lah So ini kit ni untuk kita next race nanti saya akan pakai yang ni. So hari tu saya pakai yang 11R untuk tournament Hobbywing Cup Malaysia 2026. So saya mendapat tempat ke-9. Okey lah, first race saya kan. So saya menggunakan dan jentera saya tu GT Stock 17.5T. Saya mendapat B-Man lah. So masa Hobbywing ni tak silap saya, dia ada A-Man, B-Man, C-Man, D-Man tak silap saya. So total dia dalam 38 orang. So saya mendapat B-Man tempat ke-9 dalam race. So satu anak tangga untuk saya memperjuangkan dalam dunia RC ni orang cakap. So dapat B-Man. Cerita je, next nanti saya akan cuba untuk nak masuk dalam tournament Tamiya Cup. Tapi tak tahu lagi macam mana. Mungkin dalam bulan 7 ni juga akan ada Tamiya Cup. So saya ingat saya nak main dalam kategori GT spec lah orang cakap. Saya ada Tamiya, so adalah kat atas ni So yang ni kita akan main Tamiya Cup lah. So yang ni Tamiya TT01 yang kita membuat pemasangan tu. So body Porsche. Dan ini satu lagi ada TT02 kepala lori. So saya ingat saya nak tukar balik dia punya body shell ni dan tayar. So yang ni saya akan masuk kategori Tamiya Cup GT Open. So yang ni saya akan masuk Open. Yang ni kita akan masuk GT Spec. Itulah, dulu orang cakap racing motor tu dah syok dah. Tapi apakan daya, lama kelamaan so kita berubah angin. Kita pergi ke dunia RC. Dan kita kalau boleh, kalau dapat supporter daripada korang semua, saya akan pergi mana-mana race RC yang ada, saya cuba masuk. Walaupun orang cakap biasa-biasa je main, tapi kita cuba sebab benda ni berkenaan dengan minat. Minat. So first race pun dah boleh dapat macam ni, apakan daya, kita akan try lagi di next race. Naikkan semangat. So saya insyaAllah lah, kalau ada free saya akan buat konten pasal RC ni. So kita cerita dulu sementara, nak tunggu dia. So yang ni saya akan pairkan dia dengan satu lagi Easy Run
G3X lah. So yang ni yang lain. Kalau kita tengok yang lama tu memang pada kereta tu. So yang kereta lama tu mungkin saya akan tukar kepada Touring spec 13.5T. So yang ni memang saya akan nak buat 17.5. Kalau yang satu lagi Touring. So yang ni kita buat GT spec. So receiver pun saya dah prepare dah, receiver baru juga untuk kereta ni. Motor pun kita dah ada dah untuk kereta ni kan. So ni kereta untuk yang lama tu. Yang lama tu. So motor untuk yang baru tu kita pun dah prepare G5 17.5T lah untuk kereta yang kat sana tadi tu. So yang kereta ni kita akan tukar kepada 13.5T dan body shell kita akan pakai yang jenis Touring lah untuk kereta yang ni. So yang ni 11R, yang tu 11RR. Okay guys, so ini adalah body shell saya lah. So yang ni GT spec, GT spec, GT spec dan GT spec. So ni kita buat Tamiya Cup punya GT spec. Yang ni betul-betul ikut kotak lah, standard, memang tak ada hop up apa-apa. So yang lori ni mungkin kita akan try GT open. Kita akan tukar pada body lain lah. So ni short ni kita main lori. Tapi barang-barang dia dah hop up kan. Barang-barang TTO2 ni saya dah hop up. So lori punya spek macam ni lah, TTO2. So nanti kategori dia kita akan tukar kepada yang ni yang je batik. Kita akan tukar pada 3100 kV untuk race akan datang lah. So kenapa saya pakai ni? Sebabkan saya dah hop up barang. Contoh kat sini kita dah ada chamber, dah ada torque in, dah ada torque out, dah ada, dan bearing fully kat sini. Dan kita akan tukar pada AC dengan motor yang lain lah, ikut pada spek lah. So kat sini pun ada servo Sevok. Dan kita akan tukar dia pada body shell yang lain. So yang kit ni, yang ni kita pakai G4R. Dan sama juga lah, sama juga yang kereta dekat atas tadi tu. So yang ni kita akan tukar pada motor 13 nanti. Nanti kita akan tukar pada 13. Dan ini kita akan prepare untuk Touring. Untuk yang Touring. So yang baru tu kita akan buat GT spec. Yang ni kita akan buat Touring. Body Touring pun kita dah prepare, tapi kita tak buat color lagi. So kita pakai special layer. Kita ada special layer, tapi ni bukan original punya. Yang ni biasa punya untuk blushing nanti. So macam ni lah reka bentuk dia. Dan jangan risau, tema Sam macam biasa geng, kuning, biru. So body shell ni pun untuk kit 13 Touring ni pun kita akan buat color yang sama lah, seperti adik-beradik dia yang lain. Untuk GT spec race, saya akan pakai yang line merah macam ni. Untuk yang blushing kita akan pakai yang line putih macam ni. Line putih. Yang ni pun asalnya line, tapi ni dah hancur-hancur dah. Saya dah potong tepi belakang apa semua. So ni lah body shell dia mengikut color tema Sam Kelawar lah. Alright. So jom kita sambung proses. Santai bersih, mantul. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.